Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya hari ini sebagai coach anda. Nama saya Muhammad Hanif bin Muzahar. Hari ini saya akan mengajar anda semua bagaimana cara ataupun kaedah yang sempurna untuk accept ataupun terima bola dalam sukan bola tampar. So, pengenalan sikit untuk sukan bola tampar ni. Bola tampar ni adalah sukan yang di mana hanya akan menggunakan kekuatan tangan dan juga pergerakan kaki. So, sebagai contoh, dalam bola tampar kita akan ada serving. Okay? So, serving daripada court belah sini hantar ke belah sana. Dan juga yang kedua adalah accept. So, accept ni macam mana ataupun receive. Dia adalah satu bola. Contoh apabila opponent dah hantar bola kepada kita and kita kena accept. So, cara accept saya akan ajar. Dan yang ketiga adalah killer. So, killer macam mana? Smashing ataupun untuk mendapatkan point untuk satu game. Alright, so hari ni saya akan ajar macam mana cara sempurna untuk accept ataupun receive. Okay, kita boleh start. Alright, yang pertama saya akan ajarkan cara ataupun kedudukan kaki yang tepat ketika receive. So, kedudukan kaki tu mestilah kangkang sikit, buka kaki sikit. Lepas tu, bongkokkan sikit macam kekuda. Okay, kekuda dan kedudukan tangan pula macam ni. Okay, macam ni. So, kalau bola datang dari depan, so kita akan accept. Kalau depan kiri, sini. So, kaki ni kena lurus. So, sini turunkan ataupun belah sini kena turunkan. Alright, so untuk sini sebagai contoh, saya akan panggil kawan saya satu. Sini boleh tolong spike. Saya akan ajar ni pada depan. Okay, macam tu. So, tengok mana kedudukan arah tu pergi. So, untuk penerimaan dia, make sure menghala ke depan. Okay, atau kalau bola tu laju, just tada saja. Kalau bola tu slow, tolak ke depan supaya setter boleh accept dan terus bagi point. Okay, so kita tengok kepada training dia. Kedudukan tangan pula. So make sure tangan macam ni. Okay, buka. Lepas tu masukkan jari ibu ni ke tengah sikit dan ni pun sama. Gabungkan. Yang ni double. So jadi macam ni. Okay, so sini penerimaan just tolak. Kalau bola tu laju, just tada. Kalau bola tu slow, tada and tolak sedikit untuk menghala ke depan. Alright, okay, receive. Kaki, macam biasa kita akan buka sikit. So, tunduk sikit untuk ke bawah. And bola datang. Alright, so tengok parti bola elok-elok. Dan kita akan tengok. Okay, macam tu. So, just tolak ke depan. Dan bola ke depan and setter boleh adjust untuk spiker untuk nak cari point. Alright, so kalau untuk kiri ataupun kanan. Okay, try. Macam biasa, kedudukan kaki ke bawah sikit. Kuda. Alright, so macam tu. Alright, kalau untuk ke kiri pula. Okay, kalau untuk ke kiri macam tu. Alright, so kaki mainkan peranan untuk ready. So, tangan akan buka. So, keadaan kaki dapat menahan beban kelajuan bola. So, kita dapat stop ball dia punya kelajuan bola and kita dapat memudahkan setter untuk set kepada spiker untuk cari point. Alright, itu saja kaedah ataupun cara yang sempurna saya boleh ajarkan kepada kamu semua. So, saya harapkan dengan apa yang saya ajar ni sedikit sebanyak dapatlah improve awak punya skill. Boleh digunakan untuk dalam permainan, dalam game dan juga boleh ajar kepada orang lain cara sebenar, cara penerimaan dalam bola tampar. So, sukan ni agak complicated kerana apabila anda salah penerimaan, ada akibat dia. Dan kena step penerimaan tu adalah kena tepat dan kena dengan cara yang betul. So, praktis betul-betul dan jangan lupa bawa training setiap hari dan terus bawa ke depan dalam game. So, bye-bye.